Kali ni saya share pula cara kira usia kandungan dan EDD menggunakan cara manual. Step pertama, kira jumlah hari dari tarikh LMP hingga ke hari ini. Sebagai contoh, kita ambil LMP 22 Jun 2025 dan tarikh hari ini adalah 8 Februari 2026. So, jumlah hari adalah 231 hari dan kemudian step yang kedua, kita bahagikan jumlah hari tersebut dengan 7 bersamaan dengan 33 minggu. So, usia kandungan pada 8 Februari 2026 adalah 33 minggu. Untuk kiraan tarikh jangkaan bersalin pula, kita akan gunakan formula EDD sama dengan LMP tambah 1 tahun, kemudian tolak 3 bulan dan kemudian tambah 7 hari. Sebagai contoh, kita ambil tarikh LMP yang sama 22 Jun 2025, kemudian kita tambahkan 1 tahun jadi 22 Jun 2026, kemudian kita tolakkan 3 bulan jadi 22 Mac 2026 dan kemudian kita tambahkan 7 hari bersamaan dengan 29 Mac 2026. Jadi tarikh EDD untuk LMP 22 Jun 2025 adalah 29 Mac 2026. Dapat sesuatu?